yang kau minta untuk unit baru di Seri Kembangan. Nizam? Kau apa hal? Kau cakap apa ni? Kau cakap dengan aku Taklah aku cakap dengan pelan kau ni. Sorry. Hei, kau ni kenapa? Ada perempuan reject kau ke? Sarah, kau perasan tak Anis? Semenjak dia dah handle projek Paradigma tu, dia jadi serius. Macamlah kau baru kenal Anis tu. Bila masanya dia tak pernah serius dalam bekerja. Tapi ni lain. Dia serius. Poyo. Tahu tak? Tak tahulah, mungkin sebab dia tengah kerja dengan Tengku Zaril, so dia rasa dia macam bagus lah. Kau sebenarnya jealous kan? No. Kalau kau nak tahu, Anis tu hati kayu tau. Kalau dia bekerja dengan lelaki paling handsome ke, paling kaya ke dekat dunia ni, dia takkan cair lah. Kau confident je kan? Okay, bye. Macam ni bukan boleh dibuat gurau tau. Anis, saya serius melamar Anis sebagai isteri saya. Tengku, kalau saya terdesak nak bersuami sekalipun, saya takkan cari yang jenis tangkap muat je. Wow. Teruk betul pandangan awak pada saya kan? Well, semua orang tahu yang Tengku ni cukup gah. Saham tinggi, ramai orang kenal. But please, jangan disebabkan tu Tengku jadikan perkahwinan ni satu bahan mainan. Saya tak pernah jadikan perkahwinan sebagai bahan mainan dan saya tak pernah menyindir Anis. Tapi Tengku sendiri yang kena bezakan antara kemahuan dan keperluan. Sorry, saya tolak lamaran Tengku. Maknanya awak menolak tuah, Yohanis. Saya tak nak terbabit dalam rancangan gila tentang masa depan saya, Yang Mulia. Balik tadi. Balik without saying goodbye. That's not Tengku Zaril. Anis, saya nak ingatkan awak. Sebelum awak pergi bercuti, kita masih ada lagi beberapa perbincangan dan pertemuan yang kita kena buat. Saya tahu Tengku. Sebab tu saya inform Tengku awal-awal. Tak apa. Nanti saya akan call awak. Bila-bila masa je yang saya suka. Abang Umar pesan Maira suruh bawa Mak pergi hospital. Biasalah orang tua kalau demam. Kejap panas, kejap sejuk. Kalau Mak nak jumpa Anis, esok pagi ke petang ke, kita pergilah KL. Buat apa pergi Kuala Lumpur tu? Tak nak lah Mak. Alah, sekurang-kurangnya Anis boleh bawa pergi hospital. Mak kan nak sangat pergi dengan dia. Anak tersayangan lah katakan. Maira, tak payahlah nak peli-peli Mak. Yelah, nanti Mak pergilah. Tapi bukan sekarang, kejap-kejap lagi
Nanti kita pergi ya, Mak. Baiklah, Mak. Maira masuk dulu. Ya? Hari-hari makan kat luar macam ni. Bila kau nak masak lagi Rindu pula aku masakkan kau. Tak ada maknanya masak ni. Kau tu kalau balik rumah, bukan tutup masa. Ni, aku nak pesan dekat kau. Lepas aku pindah, aku nak kau belajar masak sendiri kat rumah. Ni sekarang aku pula nak pesan dekat kau. Lepas kau kahwin nanti dengan Saiful, kau jangan nak membebe-bebe macam ni boleh? Nah, kau nak pesan dekat aku Setahu aku, kau tu anti pada laki. Aku bukan anti laki. Aku just tak suka orang yang suka tipu diri sendiri. Habis, apa pandangan kau pada Nizam pula? Aku tak tahu apa perasaan dia dekat kau. Tapi, aku tahu Nizam jeli-jeli kau dengan Tengku. Jeli-jeli? Kau cakap macam ni sebab kau ingat aku ada apa-apa dengan Nizam kan? Kau tolonglah faham, babe, perasaan orang yang sayang dekat kau. Termasuklah Nizam dan family kau sendiri. Walau bibir merungkapkan kasih, mata merasa yang sebaliknya. Wahai jiwa, andai kau mampu bicara, beritahuku isi hatimu dan detak jantungku. Mana Tengku Zahrin ni? Tengah-tengah malam pun nak mesej pasal kerja. Agar kita akan bersama. Sedapnya aku. Andai dunia hancur binasa, ku kan setia sampai mati. Cintaku takkan berserah, takkan ku mengalah hingga kau buat diriku tak di hatimu. Andai dunia hancur binasa, ku kan setia sampai mati. Cintaku takkan berserah, takkan ku mengalah hingga kau buat diriku tak di hatimu. Ayahanda tengoklah sendiri. Ayahanda, tolong suruh Zakif dengan Zarul balik ke Malaysia secepat mungkin. Arya akan hentikan operasi kita kat London dengan semata-mata. Zaril, kau pun ada sini? Apa kata kau join aku dengan ayahanda kau sekali? Aku busy. Berapa? Tengku? Anis, awak apa
kat sini? Saya hantar apa yang Tengku nak. Saya dah pas dekat sekretari Tengku tadi. Awak tak faham arahan saya ke? Saya suruh emailkan, bukan hantar pada dia. Sepatutnya Tengku berterima kasih tau. Saya siap hantar by hand lagi. Kan senang. And one more thing. Tengku tak payahlah nak malukan saya hantar sebakul apple hijau. Saya tak makan. Masak. Apa yang sepatutnya, awak kena belajar untuk hargai setiap pemberian orang, walaupun benda tu kecil. Kalau awak rasa apple hijau tu masam, muka awak 10 kali ganda lagi masam. Jadi senyumlah sikit. Kau yang buat aku malu. Lepas tu kau nak imut pula dengan aku. Pegang dengan aku. Apa pula? Hello Kak Maira. Kalau Anis marah mak sekalipun, balik kampung dulu boleh tak? Mana ada marah? Anis busy sikit lah. Tak payahlah guna alasan lapuk kamu tu. Bukan kami tak kenal Anis. Suka hati kamulah. Ni, Akak nak bagi tahu. Kakak bawa mak balik hospital. Hah? Kenapa? Mak sakit ke? Macam tu lah agaknya. Doktor dah bagi tahu tekanan darah mak tinggi. Oh, ya ke? Tak apalah Kak. Nanti Anis balik. Elok sangatlah tu. Jangan janji je. Kerja ni sampai bila pun tak kena habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mereka ni kan sengaja nak perbesarkan. Dura tak pernah percaya pada media sosial ni. Betul ke tidak, itu nombor dua, sayang. Tapi write up tu betul-betul buat Ariel sekarang ni tak senang betul. Dan satu lagi, abang perhatikan Dura macam sengaja je tak nak bawa mereka tu balik. Kenapa? Abang ni, kan abang tak tahu kan? Ariel dengan Zakif tu tak pernah pun sependapat. Lagipun Dura tak naklah mereka terus bermusuh dalam diam. Sebab mereka tu tak ada komunikasi. Abang, nak berkomunikasi macam mana bang? Setiap kali Ariel bersuara je, Zakif dengan Zarul mesti lari. Abang kan tahu. Dura, perkara ni takkan selesai selagi mereka tu terpisah. Suka ke tak suka ke, kita kena bawa mereka balik. Abang nak ke mana ni? Nak jumpa Ariel. Nak redakan sikit marah dia tu. Ariel? Ayanda tengok Ariel hari ni tak ceria je. Kenapa? Okey. Ayanda setuju kalau kita panggil Zakif dengan Zarul balik dengan segera. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya Ariel kena kahwin secepat mungkin. Kenapa pula Ayanda? Bila Ariel dah kahwin, Ariel ada isteri. Jadi tak adalah tumpuan tu tertumpu pada kesilapan Zakif saja. Salah ke apa yang aku cakap? Kau gelakkan aku. Zaril, tak sangka ayah kau yang pendiam tu, bila dia dah bersuara, benda ni serius. Aku pun tak tahulah. Setiap kali aku persoalkan tentang adik-adik aku, at the end, aku juga yang disalahan. Itu tandanya kau punya masalah lagi serius daripada adik-adik kau. Kau cuba beritahu aku, bila kali pertama kau jatuh cinta? Belum kan? Zaril, umur kau dah berapa sekarang? Kau kena fikirkan keluarga. Jadi sekarang ni, kau pun nak suruh kahwin juga? Amar,
Aku ni bukannya tak nak kahwin. Tapi kau tahu kan, aku tak suka perempuan yang rumit. Disebabkan seorang perempuan, lelaki boleh jatuh tau. Dan kau kena ingat juga, di sebalik kejayaan lelaki, di belakangnya ada seorang perempuan. Assalamualaikum, Mak. Salam. Panas pada Mak ni. Tak, sikit je. Tak ada apa-apa. Anis bawa Mak pergi klinik nak? Tak payah, tak payah. Kak Umairah dah bawa Mak pergi hospital dah. Ni Anis balik ni pun dah syukur. Alhamdulillah. Kalau macam tu Anis buatkan Mak sup. Tak apa, tak apa. Akak buat. Anis baru balik kan? Mak tak sihat tu. Saya malah dengan Mak dulu. Tak apalah Kak Mairah, Anis buat. Kau Mak bising. Tengku, office mate Cik Yohanis cakap dia emergency leave. Emergency leave? Okey, tak apalah. Kita balik office dulu. Lagipun kita datang tak ada appointment kan? Baik, Tengku. Jumpa kat office. Anis jangan ambil hati sangat dengan kata-kata Kak Umairah tu. Kak Mairah tu ada je benda dia tak puas hati dengan Anis. Apa Anis buat semua salah. Anis, Kak Umairah tu dia nak mesra dengan Anis. Kan Anis jarang balik. Cuma cara dia tu je yang kasar. Yelah, tapi tak payahlah layan Anis macam student dia. Anis tak sukalah Mak orang mengarah-arah Anis macam tu. Anis, kalau Anis masih marahkan dengan Mak, Mak minta maaf ya. Mak, Anis tak fikir macam tu pun. Dan tu bukan sebab Anis balik sini. Mak, tak ada orang yang lagi penting dalam dunia ni selain Mak. Anis minta maaf, Mak. Ada apa hal Tengku call malam-malam ni? Urgent ke? Saya rasa saya tak perlu minta keizinan Hanis untuk call Hanis. Betul tak? Awak sendiri yang cakap. Bila masuk bab soal kerja, kita kena available 24/7 demi kepuasan seorang pelanggan, kan? Yelah, tapi takkanlah sampai mengganggu saya kat kampung ni. Hanis balik kampung buat apa? Tengku nak apa? Tak puas lagi dapat marah saya hari tu? Saja. Sekadar nak tahu. Yang Hanis ni memang tak aktif Facebook, Twitter. Awak berasal dari zaman Pak Kaduk ke apa? Kenapa Tengku tanya macam tu? Tak adalah. Saya ada PM awak, tapi awak tak reply. Tengku email je lah macam selalu. Tapi kalau melibatkan hal kerja, bagi saya, ianya sangat penting, Yohanis. Jadi sekarang ni Tengku risau ke saya balik kampung saya tak siapkan kerja Tengku? Okey, fine. Demi Tengku, saya akan balik esok juga. Sekarang ni saya nak tidur. Esok saya nak drive. Selamat malam Yang Mulia. Selamat malam. Assalamualaikum. Mulianya. Nis, bila kau sampai? Bukan ke kau kat kampung? Aku baru sampai pagi tadi, terus masuk office. Okeylah. Ni kau nak pergi mana pula ni? Aku ada appointment dengan Tengku Zaril. Bye. Anis. Anis. Sarah. Bila Anis balik? Baru je sampai. Macam mana aku ni tak tahu? Dia tak cakap apa-apa pun dengan aku nak balik hari ni tau. Asal aku rasa sekarang ni aku macam dah tak penting dalam hidup dia.
Kalau kau nak rasa diri kau tu penting dalam hidup Anis, aku cadangkan baik kau pergi lamar dia. Apa yang susah sangat? Zahir, tadi kau cakap kau ada appointment. Ni kau ajak aku lunch pula. Kejap. Okey. 1, 2, 3. Dah sampai. Good, on time. Amar, Yohanis. So inilah Yohanis yang akan uruskan projek kau? Yohanis ingat saya lagi? Kenapa tak kenal pula? Tapi saya tak sangka pula jumpa Encik Syed kat sini kan? Korang kenal each other ke? Yes, Zahir. Yohanis kawan my wife masa study dekat London. Oh. Yohanis, silakan duduk. Kita boleh lunch sama-sama. Cik Yohanis, kerusi ni dicipta untuk duduk. Bukan untuk dilihat, untuk ditengok je. Duduklah. Saya tak makan orang pun. Kalau kau nak rasa diri kau tu penting dalam hidup Anis, aku cadangkan baik kau pergi lamar dia. Tak mungkin ku melupa segala kamu istimewa di hatiku ini memintamu percaya kenangan indah selama. Macam itulah Tengku Zahir. Kemana je dia pergi, ada je yang approach. Terutama sekali girls. Dah lama kenal Tengku? Since saya start handle projek ni. Oh, anyway, Diana apa cerita? Oh, Diana sihat, Alhamdulillah. Anis dah kahwin. So, macam mana kerja dengan Tengku? Ada apa-apa masalah tak? Saya rasa Encik Syed lebih kenal dia kot. Cuma satu je Anis kena tahu. Tengku Zahir tu dalam tegas dia, hati dia cukup pandai menilai manusia. Kalau Anis pandai teka hati dia, semua benda akan jadi senang. Can I order? Kenapa pula kereta ni? Ni nak kau siapa ni Kenapa awak ada kat sini? Kenapa saya ada kat sini? Kereta saya tak boleh start, tiba je. Tak tahulah kenapa. Kereta ni sama macam manusia juga. Kalau kuat sangat bekerja, lama-lama nanti dia jam. Lagipun awak perempuan, tahu bawa je, servis tak tahu. Tak apa, kereta awak ni awak tinggalkan je. Nanti saya akan call Jeffrey, dia akan settlekan. Awak, saya hantar pergi pejabat. Tak apalah Tengku. Saya tak suka nak susahkan orang. Disebabkan appointment kita tadi, kereta awak rosak. Jadi saya tak nak disebabkan saya, reputasi kerja awak pun rosak sama juga. Jomlah.
kan setia sampai mati cintaku. Takkan berserah, takkan ku mengalah hingga kau buat diriku tanda di hatimu. Tengku tak perlulah nak bukakan pintu kereta untuk saya. Kenapa? Anis malu? Tak. Bukan taraf Tengku pun. Selalu kan orang yang bukakan pintu kereta untuk Tengku. Oh. Jadi jatuhlah martabat saya sebagai seorang Tengku bila saya bukakan pintu untuk Anis? Tak, tapi Tengku... Kalau macam tu, jatuhlah juga maruah ayah dia sebagai seorang suami bila dia bukakan pintu untuk bonda. Taklah. Saya tak nak cakap apa-apa. Saya mesti kalah punya. Okey. Mungkin satu hari nanti, awak boleh menang. Bye. Itu pun sebab DZ bagi sengaja menang. Kau tak balik lagi ke? Nampak kau keluar awal tadi? Belum. Hai, nak kata ada bini kat rumah pun, kau belum kahwin lagi. Ish, kau ni cakap macam tu pula. Nizam, kau tak balik lagi ke? Belum. Kau sibuk buat kerja Tengku Zahari lagi ke? Kebetulan. Nizam, kau tak ada ke rasa-rasa nak hantar aku dengan Anis balik rumah? Kenapa? Kereta Anis mana? Kereta Anis rosak lepas jumpa Tengku Zahari tadi. Now dah kat bengkel. Tunang aku pula outstation. Boleh je. Tu pun kalau Anis tak kisahlah naik kereta buruk aku. Kenapa kau cakap macam tu? Kau ada benda tak puas hati dengan aku ke? Sejak 2 menjak ni kau memang... Dah. Sekarang ni kau boleh hantar kita orang balik ke tak? Jom. Bonda dah banca kopi kegemaran Arya. Anak bonda ni kan suka sangat kopi. Nanti kalau cari isteri mesti yang pandai banca kopi kampung tau. Ari nak mi tak? Tak apalah bonda. Makanlah sikit. Bonda yang goreng ni. Arya, kenapa ni? Bonda tengok semenjak ayahanda buat permintaan, Arya dah kurang bercakap. Arya marahan kami Tak apa bonda. Ayahanda dengan bonda lebih tahu pasal Arya kan? Oh ya, semalam bonda jumpa dengan Sharifah Alina, anak kepada Sharifah Said dan Sharifah Zaidah. Arya tahu tak, Sharifah Alina kan baru lepas graduate. Dia nak cari kerja sekarang ni. Arya perlu tolong dia tak? Setahu Arya lah bonda, Sharifah Alina ni graduate farmasi. Apa kena-mengena dengan syarikat kita? Bonda, Arya faham dan tahu niat bonda. Bonda dengan ayahanda nak yang terbaik untuk Arya kan? Tapi tolonglah, jangan desak Arya untuk beristeri.
Hari pergi dulu bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walau bibir mengungkapkan kasih, mata merasa yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengku buat apa depan rumah saya ni? Dah tanya Puan Anis lah. Tapi saya rasa saya yang kerja untuk Tengku. Bukan Tengku kerja untuk saya. Anis, boleh tak jangan jadi seorang yang narrow minded? Ada rasam dunia ni boleh bertukar mengikut situasi dan keadaan. Just think about it. Tak apalah, saya dah call taksi dah. Kejap lagi taksi sampai. Bagi tahu saya, taksi mana yang boleh sampai on time sekarang ni? Hanis mungkin lupa. Kita ada meeting hari ini. Dan Hanis akan bagi penerangan pada pemegang-pemegang saham syarikat saya. sampai mati cintaku. Saya tak nak diorang menunggu kita disebabkan perangai Hanis yang degil dengan keras kepala ni. So just zip your mouth and get in the car now. Alah. Kura-kura yang jalan slow tu pun boleh menang juga. Rancangan abang nampaknya macam tak berjaya je. Ariel tak nampak pun tanda untuk beristeri. Sayang, abang tak pernah pun nak paksa dia. Itu kata abang. Abang masih nak teruskan rancangan abang tu? Kalau Ariel tak nak dengar kehendak abang, itu terpulang pada dia. Tapi abang tetap akan bawa balik Zakif dan Zarul. Dura pun nak Zakif dan Zarul balik. Nak satukan mereka adik-beradik. Anis. Kejap, saya nak. Kenapa? Nak paksa saya naik kereta Tengku lagi? Saya bukan hamba Tengku yang Tengku boleh arah-arah saya buat apa je. And from now on, kalau Tengku nak ajak saya pergi mana-mana, Tengku kena minta izin saya dulu. Assumption kills. Anis. Cik Yohanis, ni kunci kereta. Kereta dah tip-top. Tapi saya belum settlekan bil lagi. Tak apa. Semua bil-bil Tengku yang uruskan. Saya pergi dulu. Terima kasih. Masuk. Kau tak lunch ke? Tak. Banyak kerja nak kena buat. Jaga-jaga. Nanti kena gastrik pula nanti. Jangan risau. Tadi Mama ada bagi aku makan. Kejap lagi aku makan. Kau ada nak tanya apa-apa ke? Itu bunga tu untuk siapa?
Mama. Birthday Mama. Apa kesalahan ini hingga akhirnya kau pergi meninggalkan aku, hancur hatiku, tak ada dirimu. Sungguh ku mencintaimu. Jangan pergi tinggalkanku, karena dirimu berharga bagi hidupku, bagi cintaku. Kau membuatku bahagia, membuatku tak bisa kehilangan cinta sejati hidup. Cik Yuhanis. Ada hadiah untuk Cik Yuhanis. Dari siapa ni? Entahlah, saya tak tahu. Tapi saya rasa mungkin orang yang kerja dekat sini sebab dia hantar tak guna kurier. Entah-entah Cik Nizam kot. Tak apalah, kalau macam tu awak ambil je lah hadiah hari jadi awak untuk next year. Okey. Cik Yuhanis. Cik Yuhanis? Apa lagi? Saya rasa hadiah ni Cik Yuhanis je yang ambil kot. Sebab ada kad dalam ni. Saya minta diri dulu Apa salahnya kalau kita kahwin? Yes, saya akan kahwin. Tapi bukan dengan Tengku. Kenalkan, Yuhanis. Yuhanis, my parents. So, saya anggap Hanis say yes untuk terima lamaran saya. Setuju, my fiancé? Tercipta dari dia, waktu terus bergulir dengan doa harapan kau didekatkanku.